Tengok lagi dalam. Satu bunyi RM20 dah habis tu.
ikut saya yang muat. Ha? Dia apa lagi? Kita potong 3 kan? Ha? 3 kali. Kadang nak buat rebahan ayam boleh ke flavor macam ni. Kalau nak kat rumah buat cantik lah kan. Dia dah masuk itu dulu. Ha? Ya. Itu saja. Jadi 20 lah. Berapa? 20. Kayu dalam bunyi tu tadi. Itu kayu bunyi apa dalam bunyi tu? Ini bukan macam. Masih dek. Ini ada muat ni. Ni papa beli. RM20. Okey tak RM20? Baloi lah sekadar nak buat rebahan ayam. Kita nak butong untuk lidah ayam. Hai, abang pernah datang ke? Nah, itulah saya bertanya. Okey. Abang dah. Satu RM12. Ah, ya. Ah, ya. Lalu Oh, sorry. No problem. Okay. Assalamualaikum. 5 dan 6 abang? 5. 5. Muat kan? Ada yang sudah booking. Ada yang belum duit sudah bayar tapi belum bayar. Yang ni berapa ni? Yang ini saya sebab ini jarang angkat. Aku namanya dia booking 150. So saya angkat 200 lah. Ada extra saya jual ni. Ini okey juga, bersih. Ini pun bersih juga. Ini air hujan. Apa-apa. Yang ni dia besar lebar. Saya takkan dah beli ayam saja.
Oh, ini orang biasa beli letak sedah. Dia tak. Sama lah. Sama. Yang tu yang terbaik cik. Nah. Ini abang nak berapa? 2. Abang kasi cuci bilah saya saja. Dia tak tutup. Angkat 3 lah saya kira abang 10. Boleh? Sebab dia customer dia angkat 200. Saya 150 biji. Tapi saya bawa extra 50 biji. Itu burung tu buat video. Ini pun ada banyak biru. Tapi saya tak ada tempat. Ada 40 biji. Saya pandang yang hitam. Biru tu punya harga berapa? Biru ni. Ni. Ni yang dia beli kat. Yang ni. 45. Kita apa-apa saya WhatsApp dulu. Boleh. Abang boleh angkat juga besar sikit. Okay, saya angkat lah. 3 Assalamualaikum Cik Cam. Kalau sebelum ni saya ada buat video memilih jantina anak ayam, dan anak-anak ayam tu saya gelangkan dia menggunakan cable tie kan. Untuk kali ni saya nak tukar cable tie tu pada gelang kaki burung. Ni selalu orang guna untuk burung ni gelang ni. Okey ya. Gelang ni ada tapi dulu tertinggal dekat kampung. Dia ambil ni dulu. Oh ya. Dia dah berusia 3 minggu dah ni. Dia dah berusia 3 minggu. Kalau sebelum ni gelang kaki sebelah kiri ni dia betina kan. Saya tengok daripada kepak dia. Macam ni kepak dia. Kepak macam ni kemungkinan betina lah kan. Tapi tengok pada fizikal dia macam jantan. Tak tahulah nanti apa-apa hal, apa-apa juga, apa-apa pun saya akan update untuk anak-anak ayam ni. Dia punya jantina dia. Sebab bila dah besar ni jadi confused. Dia kalau ayam betina, yang atas ni dia cepat tumbuh bulu lah. Ni contoh macam ni. Macam ni dia dah tumbuh ni macam betina lah kan. Dia kalau yang jantan atas ni lambat. Walau macam mana pun dia bergantung pada jenis-jenis ayam. Dia ada jenis ayam dan dia cepat tumbuh bulu semua. Lepas tu kita akan potong dulu lah. Dia betat ni. Kaki pun dia dah bengkak dah. Berusia 3 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Harap tak kena lah pada kaki dia. Ni kaki sebelah kiri. Geram nak potong. Dah bengkak, dah ketat. Kena kaki ke? Mana nak buat ni? Kena kaki juga. Bengkak. Okey dah putus. Sebelah kita gelangkan sebelah kiri. Yang betina kita letak warna pink lah. Warna pink ni betina. Sinonim. Betina perempuan suka warna pink. Letak kaki warna pink macam ni. Besar sikit lah. Gelang ni, gelang kaki ni pun dia tak kuat. Kalau ayam betul-betul dia boleh tertanggal. Okay, sebelah kiri kan. Sebelah kiri. Okay, sebelah kiri macam ni. Gelang ni. Ekor dia sebelum ni ada 8 ekor. Ekor mati. Ini ayam Brahma kacuk Arab. Tengok pada kakinya sebelah kanan, jantan ni. Sudah garang tu. Lagi bengkak.
Tengok kepada bulu kepak dia, macam betina juga kan. Macam betina juga bulu kepak dia. Ini bulu kepak dia kan macam betina kan. Ini panjang, ini pendek. Satu pun jantan. Kalau ikut double layer, ni pun slayer, ni slayer. Apa pun nanti saya akan update. Sehingga menonjol dia punya jantina tu. Ni kaki sebelah kanan. Betul. Bengkak dah lah. Sabar ya. Nak melawan, nak putus kaki. Ayah nak potong, dia dah besar, dah bengkak. Mana kita nak potong dia? Sebelah kanan. Dan tadi kita letak warna merah. Cek. Bengkak, besar bengkak. Okey. Sebelah kanan jantan. Dua ekor. Ni Arab Katu Brahma. Arab Katu Brahma ni dia macam Brahma juga. Dia bulu atas ni dalam tumbuh. Dia dah liar dah. Okay. Kita tangkap yang ni pula. Ini pun sama. Yang ni pun sama Arab Katu Brahma. Tapi yang ni kaki sebelah kiri. Betina. Bengkak ni kesian ni. Tengok kepak dia sama je, super je macam yang jantan tadi kan. Kepak dia. Tapi kalau tengok daripada fizikal bulu belah atas ni, dia dah tumbuh panjang. Kalau ikut macam ni, dia betina dah ni, tumbuh panjang. Kalau jantan, kalau spesies ayam Brahma, dia bulu belah atas ni, kalau jantan dia lambat tumbuh. Potong dulu. Bengkak ni. Kaki dia bulu tak nampak lah. Duit pula dia. Ni dah bengkak ni. Dah mengenai. Nak buat dah. Tutup atas ni. Tengah ayam pun tanggal lagi. Ni warna pink. Ini. Comel sikit. Gelang kaki. Tiga ekor. Oh. Ya. Jangan angkat yang R ni ya. Blue Island Red. Blue Island Red dia memang bulu dia lain ya. Tengok. Dia bulu cepat penuh kan. Kaki sebelah kiri. Betina. Blue Island Red. Ni pun saya tak tahu jantan ke betina kepak macam ni. Kecil dulu boleh juga kita nak nilai kan. Dah besar ni payah sikit. Tengok macam ni dia betina, tapi kita tak tahu mungkin jantan ke betina. Nanti kita update lagi. Dia dah besar sikit, nanti kita update lagi. Kaki sebelah kiri betina.
Seram nak potong, takut kena kulit kaki dia. Kita sini. Jadi kenapa? Cuak tadi. Kaki sebelah kiri. Ekor mungkin. Hari kecil aja. Ringan. Jadi saya akan ambil yang ini pun kecil juga. Ini ayam sebelum ni, ayam leg sunset kancuk dengan BPR. Kalau tengok pada kaki sebelah kiri mana dia betina lah kan. Kepak dia macam ni. Kepak ni memang kepak betina lah kot. Tapi dia lain spesies ayam, lain dia punya kepak je. Ini satu layer je, tapi dia berlapis. Kita buang dulu yang kebetak ni. Meronta rongga. Lambat besar dia, saya ambil lambat besar. Kalau Brahma kacuk ayam Arab tu dia cepat pembesaran dia. Pusing-pusing. Macam nak potong kaki dia. Meeting. Ini sekadar eksperimen aja sebenarnya. Eksperimen untuk mengenal jantina anak-anak ayam. Kalau dulu saya terbalikkan tu, yang bangun betina, kalau yang tidur tu jantan kan. Tapi kalau dah besar macam ni pun nampak macam confused sikit. Kepak macam ni. Ini Brahma. Ini Brahma kacuk ayam penelur. Sebelah kiri juga betina ni. Episod video yang keberapa dulu kita ingat? Video ke-16 dulu saya ni, yang saya pasangkan kaki gelang anak ayam ni. Tengok kepak dia. Kepak dia macam ni. Ada orang menilai anak ayam ni melalui bulu kepak, tapi kepak dia macam ni. Sama je, lebih kurang yang sama je. Tapi yang ni kalau tengok daripada bulu di atas kepak dia ni, dia lambat tumbuh kan. Lambat tumbuh bulu kat sini. Tapi kalau ikut saya penilaian terbalik dulu, dia betina. Dah besar ni kita tak boleh guna cara tu, sebab dia dah besar. Contoh kita try buat, dia tak muat tangan lah. Kalau ikut betina lah ni. Apa-apa hal nanti saya update semula. Okey, itu saja. Assalamualaikum.